Saya tak nak kerja sampai umur 50, seikhlas hati. 10% daripada nilai pendapatan kita, gaji bulanan kita, insya-Allah. Itu saranan daripada pakar keuangan negara kita, Tuan Azizi Ali. Jadi kita try saranan daripada pakar-pakar keuangan, insya-Allah membantu. Tuan puan, saya ni kan dah kerja lama. Dah 17 tahun kerja. Saya tak nak kerja berputar tempat yang sama. Jadi seikhlas hati saya tak nak saya bekerja simpanan tak ada, aset tak ada, saya tak nak. Sebab tu saya ubah kewangan diri saya ni kepada lebih baik. Saya tak nak kerja bertahun-tahun, gaji makin besar tapi simpanan tak ada, aset tak ada, apa pun tak ada, saya tak nak. Saya tak nak kerja sampai umur 50, seikhlas hati. Saya ni mustahil saya kerja hari ini sampai saya umur 50. Itu perkara mustahil. Jadi sebelum 50 saya dah nak berhenti kerja. Saya nak buatlah bisnes. Saya nak buat bisnes, apa-apa bisnes lah. Bisnes saya sendiri, masa saya sendiri, suka hati saya sendiri. InsyaAllah. Nanti saya buktikan. Sebab tu tuan puan pun sama. Kita ubah keuangan diri, keluarga kita ni semasa kita gagah bekerja, semasa kita mempunyai pendapatan. Tuan puan katanya sifu-sifu saya miskin semasa muda, pengalaman kehidupan buang boring saja. Sebab apa? Sebab kita ramai kawan, orang pun ramai percaya pada kita. Kita pun boleh pinjam duit dengan kawan, mak ayah. Miskin semasa muda, pengalaman kehidupan. Apa yang kita tak nak, apa yang kita takut, kita menjadi pesara miskin. Menjadi pesara miskin, tak ada jalan keluar. Menjadi pesara miskin, penjara kehidupan. Itu yang kita tak nak. Itu yang kita kena ubah keuangan diri, keluarga kepada lebih baik semasa kita gagah bekerja, semasa kita muda.